Belanjawan 2026 disambut baik oleh pelbagai lapisan masyarakat yang melihat pendekatan kerajaan kali ini sebagai langkah realistik dalam menjaga kebajikan rakyat. Tumpuan kepada memartabat keperluan asas rakyat seperti sumbangan asas rahmah SARA dan sumbangan tunai rahmah STR menjadi antara bantuan yang paling dihargai. Pada saya dia bagi bajet apa semua tu okey lah, alhamdulillah dah. Dia bagi ke rakyat, pada rakyat apa semua yang tak dapat apa pun jadi dapat apa semua kan. Kalau itu saya apa pun katakan baguslah. Saya guna mana yang penting, mana yang saya nak pakai saya gunalah. Dia bagi apa semua, kita beli keperluan rumah lah. Untuk makan apa semua ni kita beli. Dalam itu kadang-kadang orang yang tak suka kata macam tu lah. Biasanya orang tak suka dia cakap macam tu lah. Kalau ikutkan kita dah dapat tu, kita alhamdulillah bersyukur lah. Kan? Bersyukur je. Kalau kata tak bersyukur pun tak boleh juga. Benda dah orang dah bagi kita banyak tu lah. Kan? Kan dah kata kita tak bersyukur lagi. Macam tu kan. Macam beli keperluan asas lah, minyak, beras, deterjen, okey lah, cukup untuk sekali lah. So macam untuk sebulan guna okey lah. Bagi mereka, Belanjawan 2026 membuktikan kerajaan masih mampu menyalurkan pelbagai bantuan dan inisiatif walaupun berdepan keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu. Memang sekarang ada cabaran memang teruk. Ini bukan Malaysia saja, seluruh dunia. Masalah itu masalah itu punca kewangan, macam-macam. Antara langkah lain yang mendapat perhatian ialah kenaikan cukai rokok dan minuman beralkohol dengan hasil tambahan itu akan disalurkan kepada Kementerian Kesihatan KKM. Ia dapat membantu sedikit sebanyak kerajaan, satu lagi dapat mengurangkan kepada penggiat rokok yang supaya mungkin boleh berhenti ke. So dengan naiknya benda tu mungkin salah satu dia boleh berhenti merokok ke. Menerusi Belanjawan 2026, kerajaan juga memperuntukkan 10 juta ringgit bagi menanggung kos kursus dan alaun latihan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pemandu teksi. Untuk teksi ini, cuma etika masing-masing tu berbeza kan. Ada yang jujur, ada yang kurang jujur, kan. Dah orang kata, orang boleh kata secara umumnya